الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, muslimin muslimat, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Kita dapat sambung pengajian sirah, sejarah hidup manusia yang paling kita cinta dan sayang, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insan yang hidup dan matinya untuk kita. Daripada awal dilantik menjadi rasul sehinggalah menemui kewafatan, baginda sentiasa memikirkan tentang umatnya. Tuan-tuan, bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan yang dikaitkan dengan bulan keputeraan dan kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal ataupun bulan Maulidur Rasul, satu benda yang kita seronok melihat bulan ini adalah bagaimana manusia begitu bersemangat menunjukkan kecintaan kepada Nabi. Program-program, aktiviti diatur semata-mata meraihkan kelahiran manusia junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari satu sudut yang positif, dari satu sudut yang baik, kita memuji dan berasa begitu seronok kerana manusia masih mengingati, mencintai dan menzahirkan, menampakkan bahawa manusia yang bernama Muhammad itu ada kesan dalam hidup mereka. Masuk sahaja bulan Rabiul Awal, masjid-masjid, jabatan-jabatan, institusi-institusi dalam negara ini akan sibuk dengan persiapan menyambut hari kelahiran Nabi. Menunjukkan dari satu sudut pandangan, ini satu budaya yang baik kerana manusia cinta dan sayang kepada Nabi. Saya, tuan-tuan, ada jemputan di Johor pada beberapa hari bulan, semata-mata menjemput untuk pergi ke Johor berceramah tentang Maulidur Rasul. Manusia hari ini dahagakan ilmu, nak dengar tentang Nabi, nak tengok apa yang Nabi buat. Tetapi semangat ini hanya muncul pada bulan Rabiul Awal. Satu benda yang kita nak tegur diri kita, saya dan tuan-tuan, kita tak mau hidup dengan Nabi mengikut musim. Benda ni selalu kita ulang. Bercakap, berbicara, berceramah, berprogram tentang Nabi kita Muhammad tidak perlu menunggu Rabiul Awal. Kerana kesemua 12 bulan itu sepanjang tahun adalah tahun kita bersama dengan Nabi. Bermula daripada kita bangun tidur, menjalankan kehidupan seharian, sehinggalah kita nak tidur balik. Kesemuanya tidak ada waktu dan ruang kita berpisah dengan insan yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata baginda, tindak tanduk baginda, langkahnya, diamnya, bergeraknya merupakan hubungan di antara kita dengan Nabi. Kita dalam benda lain ada musim, ada ketika
musim bola Piala Dunia tahun ini, kan? Tahun ni 2014 Piala Dunia Rio di apa? Janeiro apa? Betul, Brazil Semua orang bercakap tentang demam bola sepak Piala Dunia. Nanti kita akan tengok promosi, kempen 3 pagi dan sebagainya. Kedai-kedai penuh pukul 3 pagi. Meriah demam bola sepak. Tapi kita dengan Nabi tak perlulah untuk kita tunggu setahun sekali, 5 tahun sekali untuk kita ingat dengan Nabi. Itu satu benda yang kita nak kena muhasabah. Yang kedua, bila kita tengok hari ni orang bercakap tentang Maulidur Rasul, ada program di TV dah start, cinta, berselawat dan sebagainya. Bagus, kita sokong, kita puji, kita seronok, kita syok. Mereka mencintai Nabi. Demikian kita juga cinta pada Nabi. Tetapi tuan-tuan, dalam sejarah kita belajar, dalam sirah ada manusia yang masuk ke dalam neraka kerana cinta kepada Nabi. Benda ini menjadi iktibar, pengajaran kepada kita bahawa ada manusia yang dicampakkan oleh Allah Azza wa Jal ke dalam neraka walaupun dia seorang yang mencintai Nabi, membuktikan cintanya kepada Nabi, melindungi Nabi, mempertahankan Nabi, sehingga ke satu tahap beliau mempertaruhkan nyawanya sebagai galang ganti untuk menyelamatkan Nabi. Kesemua itu tidak menyelamatkan manusia ini daripada neraka Allah. Abu Talib, satu watak dalam sejarah hidup Nabi kita Muhammad, memberikan pengajaran, iktibar, petunjuk bahawa setakat mencintai Nabi, setakat mengatakan cinta, mempertahankan Nabi, melindungi Nabi, tetapi tidak mengikut, kata kuncinya, poinnya, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Kesemua yang dilakukan oleh Abu Talib ketika hidup, mencintai Nabi, bela Nabi, mempertahankan Nabi, melindungi Nabi, menyayangi Nabi, tidak boleh menolong dia pada hari akhirat, kerana dia tidak mengikut apa yang dibawa oleh Nabi. Apa yang kita belajar, tuan-tuan? Bukan kita menuduh orang tu cinta tak ikut, bukan kita cop dia Abu Talib, wal'iyadhu billah. Bukan tugas kita nak kata siapa Abu Talib, tak. Tetapi kita nak sebut dalam masjid ini, dalam kuliah ini, setakat mencintai Nabi bukanlah syarat dan jaminan untuk kita selamat daripada neraka. Kita tak nak jadi macam Abu Talib, yang dia cinta, dia sayang, dia bela dan dia bela Nabi, tetapi Al-Quran menyebut bahawa dia di dalam neraka. Maka ramai manusia, kalaulah setakat mencintai Nabi, mengatakan mereka kasih dan menyambut kelahiran Nabi, tetapi mereka tidak mengikut apa yang dibawa, ditunjuk, diajar oleh Nabi, mungkin nasib kita dan mereka tidak ada beza dengan apa yang menimpa Abu Talib di dalam neraka. Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis, ketika masuk bertemu dengan Abu Talib, di saat Abu Talib sedang berhadapan sakaratul maut, diriwayatkan di dalam hadis, Abu Talib berdiri di sebelah Nabi, berdiri di sebelah Abu Talib. Abu Talib ni bapa saudara sebelah ayah, kira waris dalam bahasa Arab dia panggil am. Kalau bapa saudara sebelah ibu, khal dia panggil, am kan. Dia pergi dekat Abu Talib. Masyhur cerita ni, masyhur, popular, disebut berulang kali. Ya am,
wahai bapa saudara. Di saat yang terakhir, Nabi berharap agar Abu Talib, sebab Nabi tahu segala kasih sayang dan cinta yang dicurahkan oleh Abu Talib kepada Nabi, demikian juga perasaan Nabi kepada Abu Talib. Kasih dan sayang itu, Nabi tahu pada hakikatnya Abu Talib tak akan masuk dalam syurga. Kerana kasih Abu Talib itu tidak membawa dia untuk ikut apa yang dibawa oleh Nabi. Qul, kata Nabi kepada Abu Talib, sebut, ucap, buat kali yang terakhir, la ilaha illallah, kalimatun uhaju laka indallah, kalimah yang aku akan bela dan pertahankan engkau di hadapan Allah. Nabi nak habahnya tuan-tuan, sayang kau, cinta engkau, tak boleh nak buat apa depan Allah. Sebab itu kita selalu tekankan, selalu pesan, selalu peringat, takat cinta tak guna. Kerana cinta itu mesti ada ittiba', mesti ada tandanya, iaitu ikut. Tapi Abu Talib tetap enggan untuk ikut, sehingga dia mati di atas agama bukan agama yang dibawa oleh Nabi. Kesudahan cerita Abu Talib. Mudah-mudahan tuan-tuan, dua benda yang saya nak sentuh bila kita baca sirah. Pertama, mencintai Nabi tidak perlu untuk kita tunggu musim. Bercakap, berceramah, mengajar tentang sunnah, nak kirim salam dekat Nabi pun tak perlu kita tunggu ada orang nak pergi Mekah. Kalau nak kirim jubah tak apa, kurma tak apa, kirim salam ni tak payah. Tak payah. Ni nak salam dekat Nabi, tunggu orang pergi Mekah. Kalau duduk di Palih, dia dah tak sampai. Kawan tu pun dah bawa beg 2-3 beg, berak dengan beg, berak dengan salam pula. Atas kapal terbang kita ingat duk berzikir, tetap duk hafal nama. Hafal nama apa pakcik? Hafal nama orang kirim salam kat Nabi, takut terlupa. So depa mai. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dan salam ke atas Rasul. Maka menjadi tanggungjawab orang beriman untuk mereka berselawat dan bersalam kepada Rasul. Apabila turun ayat ini, para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in dengar perintah Allah, orang beriman kena buat dua perkara. Pertama, salawat. Yang kedua, salam. Mereka pergi jumpa dengan Nabi. Apa yang mereka sebut? Adapun cara untuk memberikan salam kepada engkau telah diajar. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang kita duk baca dalam tasyahud, kita memberi salam kepada Nabi. Salam orang kepada Nabi ketika menziarahi maqam adalah untuk orang yang pergi. Kita duduk di sini, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Dalam setengah riwayat, Abdullah ibn Mas'ud membawakan hadis Assalamu ala nabi. Ada dua riwayat. Kata Abdullah ibn Mas'ud, ketika mana Nabi hidup, kami membaca Assalamu alayka. Setelah Nabi wafat, kami membaca Assalamu ala nabi. Kedua-duanya riwayat yang sahih, kedua-duanya boleh diamalkan, tidak ada masalah. Sama ada tuan-tuan nak baca Assalamu alayka ayyuhan nabi, Assalamu ala nabi, kedua-duanya tidak ada masalah, sahih. Cuma ada perbezaan pandangan di kalangan sahabat. Ada yang kata sebelum mati, wafat, baca begini, selepas wafat baca begini, tidak ada masalah. Kedua-duanya riwayat yang sahih. Tapi mereka bertanya kepada Nabi bukan isu macam mana nak bagi salam, tapi bagaimana nak bersalawat.
Kemudian Nabi mengajar tentang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dalam beberapa riwayat. Tanda sayang dan cinta adalah kita berselawat dan salam kepada Nabi. Dan berselawat ni tuan-tuan digalakkan kita lakukan sepanjang masa. Bila-bila saja kita teringat pada Nabi, orang menyebut Nabi dan sebagainya, selawat pada Nabi. Ada tempat-tempat yang wajib, ada tempat-tempat yang sunat, ada tempat-tempat yang harus, ada tempat yang haram. Biasa benda tu. Jadi tuan-tuan, tidak menyambut kelahiran Nabi bukanlah tanda seseorang itu tidak mencintai Nabi. Abu Lahab, tahu Abu Lahab? Satu surah khas Allah Ta'ala turun berkaitan dengan Abu Lahab. Abu Lahab, tabbat yada abi lahabin wattab. Celakalah tangan Abu Lahab. Sesetengah kelompok yang ghulu, melampau. Dia berkata surah ini makruh untuk dibaca. Maknanya apa? Tak elok dibaca, kerana surah ini memaki ponakan Nabi. Apa perasaan kita kalau orang maki ponakan kita? Jadi kalau kita duk baca tabbat yada abi lahabin wa tab, tabbat yada tu kita duk celaka ponakan Nabi, celaka ponakan Nabi. Memang dia celaka. Dan ayat ini ayat Quran. Bolehkah kita sebut ada dalam Quran ayat yang makruh baca? Allahu Akbar. Ini manusia yang ghulu, melampau. Ini Quran. Abu Lahab disebut celaka. Dia sayang kepada Nabi. Dialah manusia yang pertama menyambut kelahiran Nabi. Ketika mana Nabi lahir, hamba dia Thuwaibah membawakan khabar gembira kepada dia Abu Lahab. Dia kata, ya Abu Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya engkau telah mendapat anak. Nabi kerana syok dengan kelahiran Nabi, Abu Lahab telah menyambut kelahiran itu dengan memerdekakan Thuwaibah. Yang bawa mai berita tu, Nabi kata apa? Engkau pada hari ini, kerana telah membawa berita yang gembira, aku merdekakan engkau. Tetapi Abu Lahab dalam riwayat sejarah, dia termasuk daripada adu Allah wa adu Rasul, musuh Allah dan musuh Rasul. Sebab itu tuan-tuan, kelahiran Nabi satu benda yang kita ingat dalam sejarah. Tapi lebih daripada itu, apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tutup berkaitan dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada sirah Rasul, cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tasyri' al-jihad. Bab yang kita masuk pada malam ini iaitu bab tentang jihad dalam hidup Nabi. Salah satu benda yang berlaku dalam sejarah hidup Nabi, dalam sirah history, cerita Nabi adalah jihad. Apa dia jihad? Perang. Jihad dalam erti kata bahasa Arab, usaha yang bersungguh-sungguh. Maknanya suatu perkara yang dilakukan dengan penuh usaha dan ikhtiar. Itu dia panggil jihad. Dalam Islam, dalam hidup Nabi, ada benda yang disebut dengan jihad. Dan jihad ini diistilahkan oleh orang-orang bukan Islam dengan nama Holy War, peperangan suci. Mereka menggambarkan bahawa Nabi ini membawa Islam dan tersebarnya Islam ini dengan
pedang. Maknanya agama ini dibina dengan paksa orang. Kita nak tanya, berapa orang kafir dah yang mati dalam negara ni kerana dia tak mau masuk Islam? Dan berapa ramai orang Islam yang dibunuh oleh orang bukan Islam berbanding dengan orang yang bukan Islam dibunuh oleh orang Islam. Sebab itu tuan-tuan, orang putih cukup sensitif dengan istilah jihad. Asal jihad perang, mengangkat senjata. Cuma hari ni bila nak sebut jihad, tak mau nampak kata ekstrim. Jihad ekonomi, jihad pendidikan. Dia bercakap bentuk benda tu. Itu pun termasuk dalam jihad. Orang yang pergi mengaji ilmu dunia, perubatan, sains, itu pun jihad. Sebab Nabi kata apa-apa benda yang boleh mengangkat agama ini, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Apa-apa kerja yang kita lakukan, dengan pekerjaan itu orang boleh pandang Islam mulia, itulah jihad. Pi mengaji perubatan, pi mengaji cara nak korek minyak buat naik. Kan? Ada orang Islam yang pakar telaga minyak, pakar nuklear. Itu jihad. Kita tak nafikan. Dan tuan-tuan pun tak payah duk kecewa lah kalau anak tak jadi ustaz, anak tak hafal Quran. Banyak ada ustaz sampai tak tahu nak buat apa ada lah. Kalau ada yang cerdik-cerdik tu pergi mengaji hak yang benda-benda lain. Kan? Saya tinggal hak tak cerdik pula jadi ustaz. Ini masalah negara. Kita pun duk heran, siapa yang jadi ustaz ni banyak yang tak cerdik. Rupa-rupanya yang cerdik pergi mengaji hak bahagian cerdik lah. Hak tak cerdik dia cukup kepala, dia hantar mahat tapi. Hak ni lah yang keluar jadi ustaz. Tapi kita nak habaknya tuan-tuan, jangan kecewa. Saya seorang pun tak ada anak jadi ustaz. Tak apa. Tak gila. Tak ori. Dia pergi mengaji, yang penting dia kenal Tuhan. Itu yang lebih penting daripada dia jadi ustaz. Bukan takat dia kenal Tuhan, dia jual Tuhan. Istilah jual Tuhan, faham jual Tuhan? Tuhan itu dia jadi bahan pelari. Ini Tuhan kata, ini Tuhan suruh, ini Tuhan habaq, ini Tuhan cah. Yang mana Tuhan tak cah, dia picah, dia bubuh atas nama Tuhan. Banyak benda yang pri dalam agama ni jadi cas. Pasal buh nama Tuhan. Ini yang dilakukan oleh orang agama. Jihad. Asal jihad perang. Dan syariat jihad berperang ini tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Maknanya peperangan antara manusia akan berlaku sehingga kiamat. Dan Nabi SAW menyebut di dalam hadis, tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berhentinya peperangan. Dan antara tanda besar yang akan berlaku adalah peperangan di antara Isa, Imam Mahdi, bersama dengan tentera-tentera yang ikut mereka, menentang dan berperang dengan Dajjal. Ketika mana Imam Mahdi akan turun, akan muncul daripada kalangan manusia, Nabi Isa akan turun. Kesemua ini disebut dalam hadis yang mutawatir, hadis yang sahih, akan berperang membunuh Dajjal. Dan ketika itu akan berlakunya kiamat. Nak elok daripada perang tak boleh. Cuma dalam Islam, bila sebut perang ni tuan-tuan, dia hanya bermula pada masa Madinah. Kalau tuan-tuan baca dalam buku yang kita baca ni, saya ringkaskan summary dia. Fasa disuruh, diarah, diizinkan berperang
hanyalah bermula pada zaman Nabi duduk di Madinah. Maknanya apa? Masa Nabi duduk di Mekah 13 tahun, tak ada syariat jihad. Yang ada apa dah? Yang ada hanyalah ibadah dan akidah. Peringkat awal Islam, ayat-ayat yang turun hanyalah berkaitan dengan tauhid. Qul huwallahu ahad, qul ya ayyuhal kafirun, qul a'udzu birabbin nas. Semua ayat-ayat tauhid. Dan orang Islam mengaji dan mengaji. Cuma bila mereka berpindah ke Madinah, duduk dalam negara Islam Madinah, ketika itu barulah turun ayat yang pertama berkaitan dengan perang dalam surah Al-Hajj. Udhina lilladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Diizinkan oleh kamu untuk berperang. Apa yang kita boleh belajar? Ini fiqh sirah, moral of the story. Apa benda yang kita boleh ambil? Pertama, sebelum kita nak jihad atau kita nak berperang, kita tengok macam mana Tuhan atur. Pada zaman Mekah, orang Islam sikit, lemah, lekeh, dan masih baru dalam Islam. Sebab itu Allah Ta'ala tak suruh perang. Sebab mereka ini baru masuk Islam. Mengaji pun tak ketahuan hala, akidah pun duk terumbang ambing. Dan yang masuk itu kebanyakannya hamba. Jadi kalau suruh turun awal-awal masuk pergi perang, tobat tak dampi, cabut balik. Sebab itu bila peringkat awal tidak ada jihad, kerana kedudukan orang Islam yang lemah. Kita boleh belajar, tuan-tuan. Belajar apa? Maknanya sebelum kita nak sebut, nak lancarkan jihad, kita tengok dulu kekuatan apa yang kita ada. Takut nanti mudarat yang lebih besar berlaku. Macam yang duk jadi gila tak ketahuan hala 3-4 ekor tu. Pegang pedang 2-3 pedang, ada kot 5-6 orang nak pi tawan Putrajaya. Allahu Akbar. Yang syu'ur Allahu Akbar. Tak dan lepas pintu gad tumbang. Ini dia gila nama dia. Dan yang ini semua, yang gila-gila ni, semua membawa bendera Islam. Bukan, tak ada kena-mengena dengan parti Islam. Mereka namakan kesemuanya jamaah. Kan? Ada imam. Ingat tuan-tuan, peperangan dulu balai polis tak ada apa? Ni. Tu imam, inspektor. Balai polis ni orang tanya saya tak tahu cerita. Dia berkata, ustaz, pelik no. Apa punya teruk polis? Balai polis yang duduk dalam tu polis tak sangka. Duduk ada pondok pengawal keselamatan. Kalau bank tak apalah juga, ni duk pergi kawal balai polis. Tuan-tuan pernah tak terfikir? Sejak bila polis buat pondok keselamatan depan balai? Ketika berlakunya serangan menggila, beberapa orang gila di mana yang serang balai polis tu? Sebelum tu tak ada. Balai polis mana ada pondok keselamatan? Polis saja dalam tu. Jaga apa? Tetapi apabila beberapa orang manusia yang membawa panji mendakwa mereka itu tentera Al-Mahdi, semua Al-Mahdi, kan? Mereka serang satu balai polis di Johor. Kalau tak silap saya, di Johor. Mereka masuk, serang, tetap, bunuh polis. Kalau hampa nak serang pun, janganlah balai polis Johor. Bukit Aman, tawan ketua polis. Ini serang balai polis Johor. Tak ada satu cerita mengarut. Saya tengok cerita
Masa nak pergi naik kapal terbang, pergi ke Mekah, ada cerita. Dia baru dalam TV tu. Nak tengok cerita lain semua telanjang-telanjang. Dia kata kurang pahala sikit. Ada satu cerita kurang telanjang sikit. Kita pun zikir, tak larat nak zikir dah, tengok cerita. Cerita yang menarik dalam tu, orang putih buat. Orang putih ni semua dia boleh buat. Bagaimana ada kelompok manusia yang menawan White House. Yang menawan White House. Menawan White House. White House ni macam Putrajaya lah. Dan mereka nak tawan Presiden Amerika. Cuma bodohnya mereka ini, walaupun mereka berjaya tawan, mereka menyamak masuk, tawan dan tangkap Presiden. Dan tuan-tuan, Presiden adalah manusia yang boleh ditukar ganti. White House adalah satu bangunan yang berusia ribuan tahun yang boleh dibina semula. Kebodohan yang ada pada pok ni, mereka ingat bila mereka tangkap Presiden, tawan White House, mereka akan berjaya takluk Amerika. Tak berapa lama mereka tawan White House tu, Amerika dah hantar berpuluh jet pejuang untuk pergi tembak mati dengan presiden sekali. Apa dia nak Iran? Mati kau ni, orang lain nanti Takkan nak jaga kau ni menyebabkan yang lain mati. Bodoh. Kita nak habangnya tuan-tuan, manusia ini betul kata orang Melayu. Pepatah orang Melayu ni cukup mendalam. Kalau kail pancang sejengkal, lautan dalam jangan diduga. Ukur baju di badan sendiri. Kesemua ini mengajar tentang apa yang telah disusun, dirancang, diatur oleh Allah. Bila kita nak buat sesuatu itu, kita melihat kemampuan kita. Dalam apa bab sekalipun, perniagaan, pendidikan, hubungan keluarga, perkahwinan, tanya diri kita, kita mampu atau tidak. Jangan kita langkah lebih daripada apa yang patut. Kita akan menyesal. Agama aja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah setakat apa yang kamu mampu. Kan, saya nak cerita sikit lah pasal orang yang pulun buat benda yang tak mampu ni. Hari tu terkandas beberapa ramai jemaah tak boleh pergi umrah kan. Ceritanya yang sebenar, syarikat tu tak bohong pun. Saya pun tak ada kaitan dengan syarikat tu, saya tak kenal. Saya pun tak tahu mereka ni siapa. Cuma saya tahu mereka ni satu pihak yang dia tak bohong, dia tak seleweng dan dia tak curi duit tu. Cuma yang berlaku adalah dia cuba nak buat sesuatu di luar kemampuan dia. Di luar kemampuan dia. Tuan-tuan, apa yang berlaku pada bulan 12 hari tu? Semua travel benda yang sama. Kita kena ambil pengajaran. Jangan tamak. Kerajaan Arab Saudi ni, bila habis musim haji, dia tak confirm bila dia akan buka visa. Nak masuk negara dia kena ada taksyir visa. Dan kesemua orang yang nak pergi ke umrah mesti bergantung hidup dan mati kepada kelulusan visa. Tiket kapal terbang, booking hotel, kesemuanya mesti setelah mendapat kelulusan visa. Kerana kalau dibeli tiket kapal terbang, di booking hotel, visa tak keluar on time, burn, no refundable, duit tak dapat balik, hangat. Benda ni travel tak cerita, kerana takut orang lari. Dia duk ingat dia boleh ambil tiket last minute. Agama aja, jangan kita buat sesuatu yang kita tak mampu. Kalau dia dah beli tiket, dia booking hotel, visa tak keluar, dia akan boleh pergi minta maaf, visa tak keluar, ambil balik duit aku, nanti aku beli lain. Taubat tak lagi balik. Tayar kapal terbang pun tak boleh. Apa yang jadi? Apa yang jadi? Bila visa keluar last minute, maka orang baru berani beli tiket. Bila beli tiket tuan-tuan, tak ada kapal terbang untuk bawa. Ketika itu, kalaulah tidak ada perasaan tamak, jujur, mengaku dah settle,
tuan-tuan, minta maaf, kita tak boleh pergi. Visa tak keluar, tiket tak ada. Saya tak mampu. Saya tak ada duit nak beli kapal terbang. Dan saya tak mampu nak cari tiket. Tuan-tuan ambil balik, tuan-tuan nak pergi dengan orang lain pun tak apa. Kita pulang. Selesai. Agama aja. Qul kunu siddiqa. Jadilah orang yang jujur. Tapi apa yang dia buat? Dia pegang dengan harapan orang yang tak lulus visa tu tolak tiket, dan mereka akan ambil tiket tu kerana mereka ada visa. Sebaliknya berlaku. Wa makaru wa makarallah. Mereka merancang, Allah juga merancang. Mungkin kerana tamak, Tuhan ajar mereka. Mereka duk kata okey, mai. Mereka mai suruh orang tunggu di airport. Pasal apa mereka suruh tunggu orang di airport? Tunggu apa? Kapal terbang tak ada. Tunggu orang tolak tiket. Siapa nak tolak? Orang yang tak dapat visa. Bila orang tak dapat visa tolak, kita beli, kita suruh dia pergi. Apa yang jadi? Sehingga kepada tarikh visa itu keluar, tidak ada orang yang tolak. Tuhan ajar kita. Kalau kita tak mampu, kita kata kita tak mampu. Kita jangan memberi harapan pada orang. Nabi SAW, bila sahabat-sahabat datang kepada baginda, atantasiru lana, atad'u lana. Bila sahabat diseksa, dibunuh, diancam, diugut, mereka pergi kepada Nabi. Mereka tanya Nabi, tak bolehkah kita menang? Tak bolehkah kita ditolong? Tak bolehkah kita berjaya? Mereka minta Nabi bagi jaminan. Apa jawapan Nabi? Apa jawapan yang diberikan oleh dia, seorang Nabi? Apa yang dia jawab ketika orang minta jaminan, adakah kita akan ditolong? Bilakah kita akan menang? Tak bolehkah Tuhan tolong kita? Apa jawapan Nabi? Kita tunggu dan sabar. Dia tak pernah kata kita turun, kita pasti menang. Tak ada. Melainkan kesemuanya Nabi kata, kita harap Tuhan tolong kita. Memberi jaminan ni bukan kerja Nabi. Menjamin hang syurga, hang neraka, bukan kerja Nabi. Menjaminkan kita akan menang esok, lusa, Nabi tak pernah habaq. Kerana Nabi sedar benda itu bukan ada di tangannya. Bila Tuhan tengok keadaan orang Islam lemah, orang Islam tak mampu, tak perang pun, berapa ramai dah yang dibunuh mati kata. Kalau suruh perang waktu tu, lingkup. Sebab itu bila peringkat awal Islam, apa yang orang buat? Orang buat apa tuan-tuan? Orang buat secara sir. Yang kita duk kata baca sir tu, sembunyi-sembunyi. Pergi berjumpa di rumah siapa? Al-Arqam. Itu yang keluar Abu Ya punya jamaah. Al-Arqam tu bukan, Al-Arqam tu bukan sesat. Dia adalah seorang sahabat yang memberikan rumah dia untuk jadi markas. Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Semua sahabat pergi di situ mengaji. Tengok tuan-tuan, sebelum kita nak suruh orang pergi berjihad, pergi berperang, perkara yang paling penting ilmu. Ilmu. Sebab itu 13 tahun mengaji, 13 tahun akidah, transfer, pindah, travel pergi ke Madinah, turun ayat, keluar berperang, jihad. Tak tanya. Tak tanya dah. Sebab iman, akidah. Kita hari ni, orang baru masuk Islam bukan suruh pergi perang, suruh dia kerak. Masuk Jawi pun tobat dah mau. Kita suruh perang, kita suruh buat benda-benda yang dia tak sanggup buat, dia tak buat. Sebab itu orang yang bukan Islam ni, bila dia masuk peringkat awal yang kita nak kena ajak dia, basyiru, habaq benda-benda syok dulu kat dia. Jangan duk gempak lagi. Bagi dia relax, bagi dia tenang. Bulan madu dia masuk Islam, dia kata apa yang aku nak buat tentang Islam, hang boleh buat apa, hang buat tak hang boleh buat. Ini masuk Islam, okey, hang pergi klinik kan, buat apa, hang kena potong bawah. Ui, dia kata kena potong 50 lah, risiko lah. Tak kira hang kena potong. Memang kena potong, tapi tak payahlah di-highlightkan benda tu saja. Kan? Lepas tu hang kena masuk kelas Quran. Masuklah Quran.
Ma'aloh masuk kelas Quran. Takkan nak sama dengan Abdul Rahman Sudaih baca. Tuang kawan tu. Lepas tu masuk pula kelas akidah. Kawan tu yang baru kenal Islam, Tuhan tangan banyak, perut boncik, mata sepek, tiba-tiba duk pergi ajar, ujuk qidam ada tak ada. Tuang zina tu. Maka sebab itu kadang-kadang kita heran, dalam negara ini jelas tak ada, tak perlu berselindung. Puluhan jabatan agama, puluhan dakwah institusi dengan segala mak nenek peruntukan agama. Kenapa yang kita duk umum murtad ratusan ribu? Di setiap negeri ada majlis agama, jabatan agama, yayasan apakah, gebala yayasan, institusi dakwah, institusi latihan yang kesemuanya Islam. Tetapi yang kita bangga dan kita umum murtad. Lebih teruk lagi, hari ni kita duk gelabah bewok dengan kalimah Allah. Tak habis-habis lagi. Duk pergi serbu rampah. Tuan-tuan, kita tak boleh sekat orang untuk cetak dan tulis. Kita tak katalah pergi serbu tangkap rampas. Tapi benda tu sampai bila kita larak nak pergi rampas? Kita rampas 20 kotak, mereka cetak 2 juta kotak. Terkangkang kita nak pergi rampas. Kita takut pasal apa? Dalam negara orang bukan Islam, di Amerika, di London, yang tak ada jabatan agama, tak ada majlis agama, tak ada institusi agama, yang orang bercakap dalam bahasa yang kita kata bahasa orang putih ni, bahasa kapiak. Ribuan tahun demi tahun orang masuk Islam. Gereja-gereja di London dibeli, ditukar untuk menjadi masjid, sehingga ahli parlimen Britain usul dalam Dewan Parlimen untuk buat satu akta menyekat gereja dijual. Padri ni orang tak mai gereja, duk biak maintenance tinggi, jual bang. Jual pula dekat siapa? Orang Islam. Pasal apa? Masjid tak ada, beli gereja, tukar jadi masjid. Kita duduk di satu negara yang indah, aman, damai. Kita kena tanya, di mana silapnya? Terukkah kita ada pendidikan Islam daripada darjah 1 JK dengan apa kebala lagi pendidikan? Pagi mengaji pendidikan Islam, petang tambah dengan kafar. Tiba-tiba kita bercakap tentang minum air gereja tak boleh mengucap. Apa kejadah yang mengaji berbelah-belah tahun di sekolah rendah dengan sekolah menengah? Dan kita nak juga tuan-tuan nak sebut malam ini, kalau orang gereja boleh bagi minum air menyebabkan budak Melayu tak boleh mengucap, kita nak try test tengok ayat Yasin. Orang yang bukan Islam mengucap pula bila minum air. Mari kita lawan ayat dengan ayat. Kalau hampa boleh buat ayat holy water guna Bible, kami pun boleh buat ayat Yasin. Kalau hampa boleh buat bagi tak mengucap, budak tu kami bagi minum, dia boleh mengucap balik. Dia pergi minum tak boleh mengucap, kita bagi minum biar penuh dengan ayat. Ini punya cerita karut boleh duduk. Ada dalam negara yang dah naik kereta api atas langit, buka minda lah tuan-tuan, berhenti buang. Kita kena, benda ni kena buka. Zaman 2014 tahun baru, kita kena buka. Apa pasal jadi lagu ni? Mudah-mudahan Allah Ta'ala, bukan kita ni pandai lah, kata orang salah, pandai lah tuding jari apa dia buat. Kita bukan kata orang salah, kita bukan tuding jari. Kita sebut ni, kita duk semangat ni untuk diri kita, untuk saya dan tuan-tuan, apa yang kita buat dan apa yang dah jadi. Bukan untuk orang lain, untuk kita. Mereka tak dengar kuliah ni, mereka pun tak mau dengar. Yang nak dengar ni yang kita kata. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita. Kalau yang main ceramah pun duk kira selak kain, dalam kain cerita baklang kain, patut lagu tu pun. Seterusnya, dalam Islam tuan-tuan, jihad ada 2 peringkat. Jihad ada 2 peringkat. Yang pertama, jihad yang Allah Ta'ala suruh
Lepas pindah pergi Madinah, Allah Ta'ala suruh jihad. Jihad apa? Difa', mempertahankan diri. Maknanya, bila orang serang, baru hampa serang. Peringkat awal, marhalatil ula, step yang pertama, tunggu orang serang. Jangan duk cari pasal tak ketahuan hala. Kalau mereka serang, mereka perang, hampa baru keluar. Keluar pun untuk mempertahankan diri. Udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu. Apa maksud dia? Diizinkan kamu berperang apabila kamu diserang. Ini peringkat pertama dalam Islam. Kalau orang tak cari pasal, orang tak buat apa-apa tindakan, kita tak payah duk cari pasal, kita tak payah duduk kalut nak provokasi, duk sengap-sengap. Itu peringkat pertama. Tapi kita bukan agama yang sentiasa bacul. Kita bukan sentiasa tunggu orang serang. Turun peringkat yang kedua. Pasal apa peringkat yang pertama ni tunggu dulu? Pasal peringkat yang pertama ni peringkat yang baru nak keluar daripada zaman lemah. Orang kalau belajar silat, kuda baru kuat. Tak kemah lagi, baru kuat. Pak awal tadi tak kuat lagi, tu kuat. Kuat ni, orang yang mengaji silat, dia siap, dia pantau orang tempuh dia kan nak buka kan. Pergi pasal malam orang tertembus, dia buka lebih dah kan. Kena kawan tu buat keluar depan pergi. Peringkat awal ni Tuhan kata jangan lagi, hampa tak kuat lagi, lemah sikit lagi. Di Madinah pun tak semua sokong hampa, dengan munafiknya, dengan orang kafirnya, dengan orang tak kuat agamanya. Jangan lagi. Setelah itu barulah turun ayat yang menyebut tentang apa? Wa qatalu fi sabilillah alladhina yuqatalunakum wa la ta'tadu. Barulah turun ayat yang Allah kata perang. Baru ayat turun, kita start perang. Awal tunggu orang serang. Dah nampak kuat, kemas, kukuh, Tuhan kata lah hampa pergi serang. Timbul isu, kalaulah macam tu, maknanya Islam ni paksa orang. Pasal apa? Pasal dia pergi cari orang. Agama yang suka kepada keganasan. Kita jawab, sungguh pun Allah Ta'ala sebut dalam Quran pergi serang. Tetapi bila kita tengok bagaimana agama atok, cukup cantik. Makna Islam ni dia bukan lagu kita faham pi serang tu, tunggu 4-5 pagi, terus hantar jet, bom tengah duk lena. Yang lagu orang Amerika buat tu. Dia masuk Iraq, tengah-tengah malam pi serang, tak ada isyarat apa, tak ada amaran apa, serang terus. Tak, bukan lagu tu. Apa yang Nabi buat? Mula tunggu orang serang. Lepas tu Allah Ta'ala kata hampa boleh keluar lah. Kemah dah, agak kuat hampa keluar. Keluar ni buat macam mana? Surat dulu. Bila nak sampai ke negara atau kawasan yang nak disampaikan Islam tu, Nabi akan duduk di luar. Nanti kita akan tengok macam mana Nabi buat. Duduk di luar, berkampung, berkemah, tulis surat. Tulis kepada pemerintah tempat tu. Apa slogan, moto, laungan Nabi? Aslim taslam. Nabi kata, masuk Islam, benarkan kami masuk, hampa selamat. Yang lain kami tak kacau. Hang nak jadi raja, hang nak jadi sultan, hang nak jadi pemimpin, hang jadilah. Bukan kami nak pun. Kami nak masuk, bawa Islam. Hang bagi, hang benar, hang terima, tak, kami tak kacau. Lah bukan memang tu semua orang nak jadi raja. Tahu siapa tu mamak mana tu mengaku jadi raja Melaka. Terutama kalau tak ada raja apa, pencen tak cukup, pergi mengaku dia. Raja mana-mana dia mengaku boleh. Contohnya, apabila pemerintah tempat tu tak bagi, barulah Nabi serang. Nabi bukan serang kerana paksa orang masuk Islam. Nabi serang itu kerana nak buang cantah
tangan-tangan yang halang Islam masuk pada orang ramai. Prinsip agama la ikraha fiddin. Kita tak paksa orang masuk agama. Tapi yang Nabi start perang tu bila ada orang yang halang agama ni sampai. Bila dia halang, dia patut diserang. Itu prinsip dalam agama. Cukup cantik. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada muqaddimah jihad dan peperangan dalam Islam. Wallahu taala a'lam. Kita azan dulu. Tumbuh apa? Tumbuh bulu di hidung, tanda tidak akan dikenakan penyakit kusta. Ada hadis kata Nabi kata, ada hadis kata kununnya Nabi kata sesiapa yang tumbuh bulu hidung tak akan kena penyakit kusta. Saya tak tahu, saya tak pernah tengok orang kusta kan. Daripada dekat tak ada nak pembang bulu hidung dia lah. Kalau dia duduk dekat kita memang buka tak nak tengok bulu hidung. Patutlah kena kusta, tak ada bulu hidung. Tu ada bulu hidung. Balik pergi cek, kalau tak ada jaga-jaga. Penyakit kusta. Hadis ni palsu. Dah lah palsu. Cerita hadis macam ni tuan-tuan mengarut. Kalau orang bukan Islam, pakar-pakar perubatan dengar, takkah dia gelak macam mana punya cerdik Nabi hampa boleh buat keluar satu hadis yang macam ni? Apa kaitan bulu hidung dengan kusta? Hadis ni palsu. Hadis, memang hadis. Hadis ni ada. Duit tak duit? Duit palsu, duit betul. Orang panggil apa? Duit palsu, duit je orang. Dia kata duit semua boleh pakai. Memang duit palsu. Faham tak? Macam tu hadis. Hadis ada yang sahih, ada yang palsu, tapi tetap nama hadis. Maudhu', nama dia maudhu'. Yang kita boleh pakai dalam Malaysia ni, kita bawa RM50 duit palsu, fake, duit, tiruan. Pi kedai, dia ambil ada mesinan. Oh, dia tu duit palsu. Dia pi lah duit palsu ke tak palsu, duit sudah lah. Boleh kita jawab begitu? Boleh kita jawab begitu? Kan? Ustaz-ustaz yang kata palsu pun pakai lah. Saat ni ceramah dia bayar duit daun pisang. Duit Jepun tu. Duit Jepun lah, duit daun pisang. Dulu zaman Jepun tu. Nah ustaz, sagu hati ustaz ceramah lah ni. Oi, tomat lagi. Awak bagi duit daun pisang. Duit tu ustaz, hati-hatilah janji duit sudah lah. Taubat dia pun tak, dia kata sungguh lah duit, tapi duit ni tak boleh pakai. Macam tu hadis. Ada hadis yang sahih, itu kita boleh pakai, kita hujah. Hasan. Ada hadis yang palsu, banyak hadis palsu. Man zara qabri, siapa yang ziarah aku di kuburku seperti mana dia menziarahiku ketika hidup, palsu. Palsu. Okey. Minta ustaz jelaskan tentang isu burah. Burah ni artinya pemberontak, penderhaka. Siapa burah? Mereka yang mengangkat senjata memerangi pemerintah yang sah. Pemerintah yang sah ni maksudnya siapa-siapa yang dilantik jadi pemerintah, dia itu kita iktiraf pemerintah. Dia naik macam mana, itu isu lain. Dia naik demokrasi ke, autokrasi ke, apa ke. Bila orang tanya siapa pemerintah Malaysia, orang tunjuk dia, maka dia diiktiraf sebagai ulil amri, mengangkat senjata memerangi pemerintah yang sah. Dia zalim tak zalim, itu isu lain. Dia baik tak baik, itu isu lain. Dia semayang tak semayang, itu isu lain. Isunya bila satu orang mengangkat senjata memerangi pemerintah, dia burah. Syarat dia angkat senjata memerangi pemerintah. Sebab dia sebut dalam hadis itu dengan istilah yuqatalunakum, iaitu mereka memerangi kamu. Nabi sebut khairu a'immatikum alladhina tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Sebaik-baik pemimpin yang kamu sayang pada mereka, mereka sayang pada kamu, mereka doakan kamu, kamu doakan dia. Seburuk-buruk pemimpin yang kamu benci dia, dia benci kamu, kamu laknat dia, dia laknat kamu. Dia orang yang angkat senjata memerangi pemerintah, dia burah. Tetapi setakat keluar menyatakan tak setuju, demonstrasi isu lain, setakat mengkritik, setakat menulis, setakat angkat pen, setakat buat keluar kenyataan, dia taklah burah. Dia taklah burah. Dulu
Tunku Abdul Rahman tidak setuju nama Hang Jebat diletakkan sebagai nama kepada kapal perang tentera laut diraja Malaysia kerana mengenangkan kebiadaban Hang Jebat. Tetapi hari ini ada KD Jebat. Bagaimana orang Melayu melihat Hang Jebat itu, kita pun tak tahu, kan? Itu isu yang kita boleh tengok. Menderhaka ni, tuan-tuan, menderhaka lain tau, mengkritik lain. Pak tak semayang, pak kena semayang, semayang ni wajib. Ini yang kita nak bawa. Hang tahu anak derhaka masuk neraka. Ini pun isu. Bini derhaka, nusyus. Abang tak kena semayang. Hang tahu nusyus masuk neraka. Lain lah, membabi buta dengan membuta babi. Tak sama. Ada benda yang kita kena tegur kalau salah. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Nawawi yang wafat 676, bila pemerintah dia panggil, Malik Zahir panggil, dia kata, aku nak ambil harta rakyat untuk aku buat persiapan berperang. Apa kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? Boleh, tak ada masalah, tetapi hendaklah hang menjual segala mala apa yang ada, istana, kereta, apa semua kelengkapan dan kemewahan yang hang ada. Habis apa yang hang ada tak cukup, kita ambil apa yang rakyat ada. Al-Imam Nawawi cakap benda tu di hadapan pemerintah. Ulama-ulama kaki ampu, kipas cak udang, selok jubah, tutup muka, bimbang, darah Nawawi mercik kena muka pasal kurang ajar. Tetapi Allah Ta'ala menyelamatkan Al-Imam Nawawi. Burah ke dia? Tak, dia habaq apa yang betul. Apa habaq yang betul. Yang bahaya, sebab tu Nabi kata baiknya pemerintah itu apabila baiknya penasihat. Penasihat itu ada dua, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Nabi kata bitanatan. Pemerintah atau pemimpin itu, pemimpin ada dua bitanah. Satu bitanah ta'muruhu bil khair, penasihat yang menyuruh benda yang baik dan menghalang benda yang mungkar. Baiklah pemimpin itu. Buruknya pemimpin itu apabila penasihat itu belum ditanya sudah ya. Apa pandang? Ya, baik sungguh pandangan itu. Nanti dulu belum tanya. Tak apa, tak payah tanya. Betul lah. Rosaklah pemimpin itu. Demikian juga kalau kita hidup dalam keluarga kita, anak isteri kita yang mereka tegur kita, baiklah kita. Kita dalam kawan-kawan kita dalam jawatan kuasa masjid, kena ada orang yang menegur, baru baik. Kita ni selalu pandang orang yang kritik tu, dia tu tak guna. Sebenarnya dia tu yang paling berguna. Yang semua yes man ni, mi goreng dua pinggan. Macam mana? Okey, setuju, tak payah cerak lah, setuju. Nampak ni bagus. Bukan, mereka ni sebenarnya jahanam. Kita mau orang yang macam mana, saya tak setuju benda ni tak betul. Alhamdulillah, dia menyelamatkan kita daripada neraka. Kita mau orang ni, kita mau isteri yang bila dia tengok kita salah, tak betul. Kita mau itu. Kita mau jawatan kuasa masjid yang tengok tak betul. Kawan-kawan yang tengok kita tak betul. Kawan itulah kawan yang mencintai kita kerana Allah dan membenci kita kerana Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita, Allah berkati kita. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.